Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk perkongsian kali ini saya nak kongsi tentang setting yang sesuai untuk mengambil gambar di studio lah. Terutamanya sekarang ni untuk studio hari raya lah. Ni lebih kepada jurufoto lah, berbanding daripada klien lah. Tapi benda ni kalau jurufoto tu berminat nak belajar, sebenarnya konten-konten macam ni dah banyak dah di sosial media lah, di internet apa semua. Saya pun dah banyak kali share dah di Facebook lah. Dan salah satu tujuan saya share ni bukan apa, walaupun saya tak ada studio sendiri, ramai orang ramai ni mungkin adalah beberapa orang yang dia mesej saya, dia PM saya, dia WhatsApp saya, dia macam tak puas hati dengan hasil gambar yang dirakam di studio. Dia pergi satu studio ni, dapat Google Drive, gambar dalam Google Drive tu, dia balik, dia buka, lepas tu dia zoom out, dia nampak macam pecah, macam ada noise lah. Tapi dia, yelah, kadang-kadang pelik, ada klien ni dia faham juga tentang noise. Dia kata, bang, gambar saya macam ada noise lah, pecah lah, macam tak sharp kan. Saya minta ada tak link, bukan link lah, ada tak gambar-gambar, sampel gambar dia bagilah gambar, beberapa keping gambar untuk saya tengok kan. Saya tengok ISO yang digunakan tu tinggi kan. Ni dalam studio kan ada yang sampai 6400, 3000 lah. Saya pun kadang-kadang pelik juga, kenapa kau dalam studio pun yang ada, yang dalam studio yang guna flash pun sampai guna ISO tinggi kan. Sepatutnya guna ISO rendah lah dalam studio kan. Dan tu dalam kawasan yang terkawal lah. Okeylah, berbalik kepada tu, kita letak tepi dulu setting yang terbaik lah kan. Dia untuk setting di kamera dulu lah. Bab lighting tu bab lain lah kan. Di kamera ni yang nombor satu yang kita kena setting adalah ISO lah. ISO yang paling bagus adalah ISO yang rendah lah. Ni dalam kawalan di kawasan yang terkawal macam dalam studio kan. Studio ni kita boleh kawal lighting, environment dia semua kan. ISO yang paling bagus adalah paling rendah. Kalau kamera kita tu ada ISO bawah 100 pakai lah macam tu. Tapi problem ni kalau kita pakai ISO paling rendah ni, kita memerlukan cahaya yang sangat kuat lah. Tapi kita letak ceiling lantai tu, ISO tu kita letak 100 lah. Kalau kita boleh pakai ISO 100 dengan keadaan lighting yang ada tu, memang dah cukup bagus lah. Tapi kalau kita nak letak tinggi pun, paling tinggi lah, jangan lebih 1000 lah. Tapi yang paling bagus antara 500 hingga 100 lah. 500 yang ke bawah lah. Tapi ini benda tu bergantung kepada kekuatan lighting yang kita ada lah. Kalau kita letak ISO 100 pun, letak ISO 500, letak aperture 8, 16, shutter dalam 1160 kan, masih lagi gelap kan. Maksudnya kekuatan lighting kita tu tak cukup kuat lah. Dan salah satu sebabnya sekarang ni ramai orang shoot di studio gunakan speed light kamera speed light flash yang kecil tu. Letak kiri kanan, mungkin dia orang ingat dah kuat dah kan. Itulah punca dia gambar tu jadi gelap, tak cerah. Bila letak speed light kiri kanan, dia kecil, lepas tu bounce ke atas. Bila bounce, dia dah cut light banyak tau, dia dah potong light tu banyak lah. Kita nampak mata kasar kita macam terang kan, tapi sebenarnya dia cahaya tu tak kuat. Mungkin kita letak 500 pun masih lagi noise kan. Okey, yang terbaik kita letak ISO 500, bukan 400 ke bawah lah. 500 pun boleh, 400 ke 200 ke 100 kan. Okey, kita letak situ dulu. Kita apalah, memandangkan ramai yang tak ada lighting yang power kan, yang output dia kuat, kita letak ISO tu 400. Okey, lepas tu tentang aperture pula. Aperture ni bergantung kepada jumlah orang tu dan berapa layer subjek kita tu. Kadang-kadang ada gambar keluarga, suami isteri dengan anak seorang kan. Okey, satu layer lah. Satu layer tu macam dia duduk sini, isteri ada sebelah, dia pegang anak. Okey, satu layer. Okey, untuk satu layer ni ataupun 5 orang lah duduk satu baris ni, aperture kita pakai aperture f8. F8 bukanlah mestinya stick kepada f8 tu. Kalau kita nak pakai f22 pun lagi bagus lah kan. Cuma kalau kita pakai f22 tu, problem dia lighting kita kena lagi kuat lah. Cuma jarang lah orang pakai f22, f16 macam tu kan. Bukan, jarang lah orang pakai f22 kalau bergambar di studio. Pasal dia ni tu studio hari raya terutamanya, pasal belakang tu dia ada ada decoration kan. Kalau kita pakai f22 nampak semua sharp kan, bukan tak bagus. Dia nanti gambar tu jadi nampak macam melekat, macam melekat, dia tak ada depth. Macam contoh lah video saya ni kan, saya pakai f2 tau, f2. Lepas tu nampak blur belakang ni. Kalau saya pakai aperture f16, f22 boleh, tapi belakang tu nanti nampak berserabut lah, nampak sharp kan. Dia nak ada depth sikit. Macam ni saya pakai f2. Tapi untuk hari raya tak sesuai lah kan. Okey, untuk satu baris f8 kita start situ. Paling tinggi pun letak lah f9 lah kan, f8, f9 macam tu. Okey, kalau ada 2 layer pula, kita start pada aperture f11, 16, f11 pun dah kira selamat dah tu. F9 ke 11 kan. Okey, depan satu row f8, jangan bawah lagi lah.
Boleh lah 5.6 kan, tapi kalau boleh kita letak lah F9 lah, at least kalau ada gap sikit-sikit tu kan, subjek tu sharp lah kan. Dia yang penting kita kena tahu dia yang subjek yang sharp ni satu line satu line. Kalau ada contoh lah macam ni, kalau dia sorang ke depan sikit kan, kalau kita fokus kat depan, belakang ni walaupun kita pakai F8 dia akan kurang sharp sikit. Kalau dia satu line, terutama bahagian kepala ni satu line sebaris je, tu cantik lah. Semua tu akan jadi sharp yang sama sekata kan. Okey. Satu line F8, kalau ada dua line kita start pada S9 atau S11. Kalau ada 3 layer pula, ada 1 2 3 pula, 3 baris kan. Ni biasanya untuk grup foto family ni jarang lah 3 baris kan. Kalau dah ramai-ramai sangat tu mungkin sempit lah kan. Okey, 3 layer kita pakai aperture 16 dan ke atas lah. 11 pun selamat lagi lah. 11 ataupun 16 dan ke atas. 11 boleh, 16 pun boleh. Tapi ni semua bergantung pada lensa kita juga. Kalau kita guna lensa kit lens yang murah kan, ada sebab lah reason kenapa lensa tu murah, lensa tu mahal kan. Kita kena zoom out dekat kamera kita ataupun komputer kita, tengok sharp tak 11 tu kan. Kita test shot sekejap lah kan. Pasal tu cara terbaik kalau shoot di studio ni, kita shoot tethered. Tethered ni maksudnya ada kabel sambung ke komputer ataupun sambung ke TV ke apa kan. Ialah yang paling bagus, sambung ke komputer lah. Sambung ke komputer, lepas tu boleh pergi HDMI ke TV kan. Kita boleh tengok gambar tu sharp ke tak sharp. Pasal kalau kita asyik tengok dekat skrin ni je, itu yang jadinya bila customer dapat gambar, balik rumah, dia buka besar, dia tengok gambar tu pecah. Mungkin kita tak tahu klien tu mungkin nak guna untuk nak print, contoh nak print photobook besar macam ni kan. Nak print besar macam ni, kita pakai ISO 6400, dia jadi bukan tak sharp gambar tu dia jadi macam noise tau. Jadi tak cantik lah. Kalau nak print besar, contoh lah besar-besar macam ni, dia akan pecah noise, dia tak cantik tau. Okey. Itu satu lagi shutter. Shutter ni biasalah. Shutter ni kalau dalam studio biasanya orang pakai 160, 160 ataupun 200. Pasal dia tak boleh tinggi lagi kecuali kita nak main high speed sync Tapi normally biasanya dalam studio shutter memang kita pakai antara 160 ataupun 1200. Dan sebaik-baiknya lah kan, sebaik-baiknya untuk grup foto ni kita pakai lah tripod. Pasal subjek tu tak lari ke mana pun, letak atas tripod kan. Dia yang bagus ni pakai tripod ni bukan apa, kita mudah nak berinteraksi dengan customer kita, dengan klien kita. Pasal daripada kita tengok macam ni je, kita ke kiri ke kanan, stop kan. Kalau kamera tu dah ada atas tripod, kita dah fokus subjek utama tu kan. Jadi fokus itu tak lari kan. Kita nak arahkan subjek tu sini, kita ada interaksi muka dengan subjek kita tu. Lebih menarik lah berbandingkan kita mengarahkan subjek kita melalui macam ni kan. Tuan senyum sikit, sengit sikit, sini sikit kan. Jadi tak cantik kan benda tu kan. Tapi kalau kamera kita atas tripod, kita dah lock fokus pada subjek kita. Kita nak ke depan, nak betulkan tangan kaki. Kalau kita seorang kan, kalau kita seorang kan, tak ada assistant, kita nak betulkan dia punya kedudukan tangan dia, kaki dia, songkok dia ke apa. Kamera kita dah memang kat situ lah. Jadi bila kita datang balik ke kamera, kita boleh terus snap lah. Jadi kerja tu lebih nampak kemas lah. Tak adalah nak kan. Pasal dia subjek kat situ, dia tak lari lah. Bukannya kita nak ambil gambar event news, kita nak ke sana ke sini. Memang kita berdepan dengan apa, ruang studio kita tu kan. Kita jaga 3 benda tu cukup dah. ISO rendah, aperture itulah, aperture tu ikut berapa jumlah layer lah. Kalau satu layer, single layer, double layer ataupun triple layer kan. Dan okey, kalau tips kalau 3 layer ada orang duduk, ada belakang orang, ada belakang lagi, kita fokus dekat orang yang barisan kedua tu. Kalau 3 layer lah. Sama juga kalau banyak-banyak layer tu, kita fokus layer yang di tengah tu. Aperture tu macam saya bagi tadi tu lah. Okey. Bila kita dah setting macam tu, contoh lah, aperture kita dah, ISO kita dah letak 400 contoh kan. Kalau boleh letak 100 lagi bagus lah. ISO 400, aperture F9, ni kalau 2 layer kan. Lepas tu shutter tu biasanya kita tak kacau dah. Kalau kita 160, okey dah. 1200 pun okey dah. Lepas tu barulah kita adjustkan kekuatan lighting tu. Kalau kita pakai, maksudnya kalau kita dah letak ISO 400, aperture contoh F9, shutter tu memang kita tak kacau kan. Tapi masih lagi gelap. Maksudnya, okey, lighting kita dah full power dah, 1-1. Maksudnya, lighting tu tak cukup power lah. Sama ada kita kena tambah lighting baru. Maksudnya kalau kita dah 1-1 je dah full power kan, tak boleh nak up lagi kan. Maksudnya memang kita kena sedar bahawa lighting tu tak cukup untuk menampung situasi syuting di studio tu. Tu yang end up tu, bila lighting dah tak cukup power tu, yang dia naikkan ISO tu sampai, ada yang sampai 1600 pergi 6400 kan. Mungkin ada yang kata bang okey je. Memanglah, kita masalahnya kita tengok di skrin nampak okey kan, terutama generasi baru ni kan. Dia sebenarnya ada cons dia.
yang tak baiknya tentang ISO tinggi ni dari segi sharpness tu satu. Dia bukan tak sharp tu. Bila kita zoom out dia akan jadi macam noise ni. Dan satu lagi dari segi warna dari segi warna dia macam pudar sikit. Dia tak rich tau. Benda ni datang dari pengalaman. Kalau you all pasal tu kadang-kadang saya tengok ada setengah gambar di Facebook kan. Nampak macam tak tahu lah mungkin style dia ke apa kan. Macam warna tu macam minyak tu macam dia kurang kontras tau. Kurang menyerlah. Macam pudar je kan. Lepas tu boleh tengok ada setengah tu yang kita boleh tengok dia punya raw file tu, bukan raw lah, JPEG file tu yang ada metadata tu kita tengok ISO tinggi 1006, 3000 kan. Salah satu sebab warna kurang menyerlah adalah sebab penggunaan ISO yang tinggi. Benda ni kalau you tak percaya you boleh try. Tapi try you kena blow up dekat komputer tengok baru nampak benda tu. Dia akan efek kepada warna juga, warna saturation dan kontras gambar tu ISO ni. ISO paling bagus memang rendah lah. Benda ni you kena test lah. Okay lah, tu benda simple dia, 3 benda tu jaga kan, terutamanya ISO ni. Pasal ramai yang jenis nak buka, orang kata apa, studio macam mana, studio bidang terjun ni kan, hari raya je dia buka dengan equipment dia ada. Dia ada speedlight 2, 3 speedlight. Dia decorate cantik-cantik. Decoration tu dia habis duit tak apa. Maksudnya dia sanggup habis duit untuk beli barang-barang decoration kan. Tapi buat nak beli flash ni dia macam berkira sikit kan. Yang mana ada cukup kan. Tak kalau tak cukup terang ni naik ke ISO. Itulah salah satu puncanya gambar tu noise tinggi lah. Okey lah. Kalau ada benda nak tanya lagi boleh tanya di ruang komen lah. Lagipun sebenarnya benda ni dah banyak kali saya share lah. Okey, jumpa lagi.